Korang tahu tak, legenda bola sepak Malaysia ni sebenarnya datang dari keluarga yang kurang berkemampuan. Nama dia Mohtah Dahari. Orang panggil dia Super Mok. Dia membesar di setapak. Zaman kecil, main bola tanpa kasut. Tak ada akademi, tak ada sistem. Cuma satu benda, bakat mentah dan lapar nak berjaya. Bila dia naik, Asia takut nama dia. Gol lawan Arsenal, gol lawan Manchester City. Penyerang yang buat gergasi dunia terdiam. Dan ramai yang tak tahu, kelab luar negara pernah datang tawaran besar, hidup senang. Tapi Mohtah ni dia tolak. Dia tetap pilih Malaysia, dia pilih jersey negara, dia pilih lambang di dada, bukan duit di tangan. Tapi yang pedihnya, bila dia meninggal dunia, dia tak tinggalkan harta, tapi tinggalkan legasi yang tak pernah kita balas sepenuhnya. Mohtah Dahari ni bukan legenda sebab gol dia, dia legenda sebab pengorbanan dia. So, soalan dia sekarang, kalau legenda macam ni pun boleh dilupakan, apa sebenarnya nilai kita pada wira sukan negara?